Grab sedang menguji perkhidmatan seru pandu EV dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Grab sedang menguji perkhidmatan seru pandu EV daripada lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Beberapa minggu lalu, kedatangan perkhidmatan Grab EV telah diacahkan. Di mana Grab menawarkan perkhidmatan seru pandu kenderaan EV dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke mana-mana lokasi di Lembah Kelang. Kini ia dapat dilihat bahawa perkhidmatan tersebut telah diaktifkan di lapangan terbang tersebut dan boleh diakses melalui aplikasi Grab seperti yang diperlihatkan terlebih dahulu oleh Soya Cincau. Perkhidmatan seru pandu EV ini nampaknya akan menggunakan kenderaan elektrik BYD M6 berdasarkan penyenaraian pada aplikasi itu sendiri, sesuai jika anda bersama keluarga ataupun kumpulan 4 hingga 5 orang. Telah ditunjukkan di sini EV pickup level 3 door 4 standard EV 6 seater RM134. Harga perkhidmatan seru pandu ini juga nampaknya ditetapkan pada harga RM134 sampai ke Shah Alam dan area Petaling Jaya dan Kuala Lumpur. Nampak gayanya perkhidmatan EV Grab mungkin akan diaktifkan tak lama lagi. Buat fighter KL lah, hotel airport macam